Kerajaan Amerika Syarikat memiliki kapal bukan manusia yang utuh dan sebahagiannya utuh, serta mayat juruterbangnya. Ini bukan teori konspirasi, tetapi keterangan bersumpah kepada Kongres, AS. Tetapi jika AS menyembunyikan rahsia terbesar, mengapa negara-negara di seluruh dunia tiba-tiba bersuara? Saya Josh. Dalam episod The Infographic Show hari ini, kami akan tanya, apa kerajaan tahu tentang makhluk asing? Tembok kerahsiaan mengenai makhluk asing bukan sekadar retak pada Februari 2026, tetapi telah dihancurkan. Barack Obama muncul dalam podcast dan ditanya tentang kewujudan kehidupan luar bumi. Bekas presiden itu membuat kenyataan yang tular dalam beberapa minit. Mereka wujud, tapi saya belum melihat mereka. 7 perkataan yang mengubah segalanya. Beliau menyatakan tiada kemudahan bawah tanah besar di kawasan 51 dan mencadangkan jika ada konspirasi besar, ia pasti disembunyikan, termasuk daripada presiden. Walaupun Obama menarik balik kenyataannya di media sosial dan menyebut keluasan alam semesta serta tiada hubungan semasa pemerintahannya, rahsia itu telah terdedah. Beberapa hari kemudian, Presiden Trump membalas dengan menuduh Barack Obama secara terbuka membocorkan maklumat sulit. Selepas itu, berlaku kejutan besar di Washington dan dunia dalam satu perkembangan dramatik. Trump mengumumkan usaha penyaklasifikasian besar dan berjanji mendedahkan banyak fail kerajaan kepada umum. Sementara ahli politik bertelagah, seorang lelaki, David Grush, sudah cuba menghancurkan sistem itu. Dia bukan nama terkenal. Pada 2023, bekas pegawai Tentera Udara AS dan Perisikan AS menggunakan pelindungan pemberi maklumat baharu untuk memaklumkan Kongres bahawa AS tahu aktiviti bukan manusia sejak 1930-an. Pada Jun 2023, artikel mengenai dakwaan Grush tentang konspirasi kerajaan berkaitan makhluk asing tersebar. Banyak dakwaan tersebut belum disahkan, jadi media utama pada mulanya enggan menerbitkannya. Dakwaan Grush mengejutkan, mendakwa kerajaan ada program siasatan UAP dan program rahsia pengambilan semula termasuk juruterbang bukan manusia. Grush menyatakan kerajaan sanggup lakukan jenayah termasuk kolakutih dan pembunuhan demi menutup kebenaran. Kerajaan mahu merahsiakannya. Kisah Grush jadi lebih menggemparkan apabila beliau ditemu bual akhbar Perancis. Beliau mencadangkan bahawa UAP itu mungkin datang dari dimensi lain dan ada yang sebesar padang bola sepak. Beliau berkata, bukti menunjukkan aktiviti agresif dan bermusuhan makhluk asing dan UAP terhempas telah diberikan kepada kontraktor pertahanan untuk penyelidikan. Kekecohan itu memuncak hingga Grush dipanggil ke Kongres AS sebulan kemudian. Di sana, beliau mengulangi dan memperincikan dakwaannya, menyatakan bahawa ahli Haslan mempunyai bahan biologi bukan manusia dalam jagaan mereka, walaupun beliau tidak menyatakan sama ada ia masih hidup atau sudah mati. Kontroversi itu mencetuskan desakan untuk menubuhkan sebuah organisasi rasmi bagi menyiasat laporan-laporan yang menakjubkan ini. Kerajaan tidak perlu tubuhkan pejabat baru untuk siasat dakwaan ini kerana ia sudah wujud. Ia dipanggil Pejabat Penyelesaian Anomali Semua Domain atau AARO dan ia terletak di dalam Jabatan Pertahanan. Di atas kertas, agensi ini wujud untuk menyiasat penampakan UFO. Namun pada hakikatnya, ia bertindak sebagai penjaga pintu. Setiap tahun, ribuan laporan diterima. Lebih 2,000 dalam separuh pertama 2025 di Amerika Syarikat. Tugas utama agensi ini ialah menapis kes, bukan membuktikan kewujudan makhluk asing. Dan kebanyakan kes tidak lepas tapisan. Hidupan liar yang disangka pesawat, belon cuaca hanyut, pesawat komersial dan tentera, serta fenomena tempatan pelik yang boleh dijelaskan. Kes demi kes diketepikan. Hanya kira-kira 2 hingga 5% daripada penampakan yang kekal tidak dapat dijelaskan. Bahagian kecil itu menarik. Kerana itulah tujuan agensi ini ditubuhkan. Tidak seperti versi sebelum ini, yang ini ada akses teknologi dan risikan yang tiada pada pendahulunya. Persoalannya, apa yang mereka temui? ARO menyatakan tiada bukti empirik tentang makhluk asing, atau adakah itu hanya yang mereka mahu orang percaya? Penyokong UAP mendakwa agensi ini meneruskan penipuan besar selama beberapa dekad. Sementara itu, golongan skeptik pula menganggap Grush hanyalah seorang ejen yang bertindak sendirian dan ingin menimbulkan kekacauan. Kekaburan ini berpunca kerana Amerika Syarikat sangat berahsia dengan maklumat yang dikongsi kepada orang ramai. Inilah sebab utama mengapa kawasan 51 menjadi subjek yang begitu menarik perhatian.
Apa yang kita tahu hanyalah ia sangat rahsia. Tiada bukti ia berkaitan makhluk asing, tapi juga tiada bukti yang menafikannya. Mungkinkah ini mengubah pandangan kita tentang bumi? 7 negara, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Kanada, Kesatuan Soviet, Brazil dan Australia mempunyai program siasatan penampakan mereka sendiri yang sangat rahsia. Dan itu hanya yang diketahui. Orang awam hanya dapat maklumat samar dan jika ada isu sensasi, kerajaan segera menutupnya. Namun, era teori konspirasi telah berlalu. Perbincangan kini beralih dari forum internet ke pejabat oval dan negara-negara semakin terbuka tentang kajian UAP. Perancis telah berdekad-dekad menerajui penyelidikan ini. Guy Peng, kumpulan penyelidikan dan maklumat fenomena aeroangkasa tidak dikenal pasti, adalah sebahagian agensi angkasa Perancis. Ia merupakan agensi detektif saintifik kerajaan Perancis untuk langit. Menyiasat laporan objek asing dan tidak dikenali dengan ketelusan yang mengejutkan. Sejak 2007, agensi itu memuat naik arsipnya dalam talian untuk orang ramai dan segera dianalisis oleh pihak skeptikal. Penampakan yang tidak dapat dijelaskan menurun dari 28% kepada 3%. Jumlah kecil itu yang menjadikannya menarik. Kebanyakan laporan berakhir tidak konklusif, kecuali satu. Laporan kometa bukan produk rasmi mana-mana agensi kerajaan berkaitan UAP. Ia berasal dari kumpulan pemikir bebas pada 1999 yang mengkaji makhluk luar angkasa. Ini bermakna mereka mendekati data dengan cara yang berbeza, mungkin lebih terbuka kepada kemungkinan bahawa sesetengah penampakan adalah tulen, tetapi mereka tidak cuai. Pertubuhan bukan untung itu mengumpul dan menganalisis laporan insiden UFO selama lebih 60 tahun dari sudut ancaman pertahanan negara. Penemuan mereka mengejutkan. 5% insiden tiada kaitan dengan kejadian semula jadi atau buatan manusia. Laporan ini diterbitkan agensi itu pada 2007 dan masih sumbangan terbesar Perancis dalam perdebatan ini. Mengapa rakyat Amerika jarang dengar peranan utama Perancis dalam pencarian UFO? Penyelidikan UFO di Amerika sering dipengaruhi oleh orang ramai. Kebanyakan cerita fenomena ini berasal dari individu yang mendakwa melihatnya di langit atau mengalami pertemuan jarak dekat dengan makhluk asing. Ia menakutkan dan mengujakan. Sebaliknya, Perancis sentiasa mengekalkan pendekatan yang sangat saintifik terhadap perkara ini. Tidak banyak laporan insiden UFO yang dihebahkan secara meluas dari negara itu. Ini bukan sekadar keanehan tempatan. Ia adalah misteri global. Anehnya, ia jarang terasa begitu. Jika suka penerokaan begini, sila suka, kongsi dan langgan sebelum kerajaan mendiamkan kami. Perancis ada data mentah, tetapi Brazil ada sesuatu yang lebih menakutkan, iaitu mangsa fizikal dan telah memburu UAP sejak 1970-an. Pada 1977, beberapa penampakan UAP dilaporkan di Colares, Brazil, dan penduduk mendakwa cahaya aneh dari kapal itu meninggalkan parut pada mereka. Apabila panik memuncak, Datuk Bandar meminta bantuan tentera udara yang membantu dengan pelbagai cara. Operasi yang dikenali sebagai Opera Salprato itu dijalankan selama beberapa bulan dan mereka berjaya merakam imej cahaya-cahaya tersebut. Peristiwa ini mencetuskan pelbagai teori konspirasi tentang apa yang ditemui dan teori-teori itu semakin hebat. 20 tahun kemudian, Ketua Misi Kapten Urangi memberikan temu bual pertamanya mengenai peristiwa tersebut. 3 bulan selepas itu, beliau dilaporkan ditemui mati akibat perbuatannya sendiri. Ahli ufologi Jacques Vallée juga mendakwa bahawa beberapa individu telah terbunuh akibat pancaran seperti gelombang mikro daripada objek-objek tersebut. Beliau mendakwa kerajaan menutup isu ini dan turut membuat dakwaan pelik seperti objek-objek itu menyerang serta menghisap darah orang. Jadi, kenapa perkara ini tidak menjadi berita seluruh dunia? Banyak dakwaan UFO menakjubkan di dunia. Namun biasanya, semakin luar biasa dakwaan, semakin kurang kaitan langsung dengan peristiwa itu. Kejadian malam mengerikan yang kononnya berlaku pada tahun 1977 itu kurang didokumentasikan dan dirahsiakan ketika ia berlaku. Rekod semasa mengenai mangsa yang didakwa adalah terhad. Kematian Kapten Urangi terus mencetus teori konspirasi. Tiada siapa yang tahu dengan tepat bagaimana Jacques Vallée berkaitan dengan peristiwa itu, jika dia memang ada kaitan. Kita juga tidak tahu bagaimana dia memperoleh maklumat tersebut. Jika dia ada rahsia sulit yang kerajaan mahu dirahsiakan, bagaimana dia boleh bercakap secara terbuka? Kabar angin tentang kejadian mengerikan terus tersebar mengenai insiden misteri itu. Jadi kerajaan Brazil mengambil tindakan luar biasa.
Bermula tahun 2010, kerajaan Brazil secara rasmi telah mengarahkan bahawa semua penampakan UAP bukan sahaja perlu direkodkan, tetapi juga dihantar terus ke arsip negara untuk akses awam. Ini telah menjadikan Brazil sebagai salah satu tempat paling menarik untuk penyelidikan UAP. Ia memberi peluang kepada para peminat untuk mengkaji peristiwa seperti Malam UFO 1986 dengan lebih terperinci. Ratusan objek dilihat di Sao Paulo, Rio de Janeiro dan lokasi lain hingga tentera udara dikerahkan mengejar mereka. Fenomena pelik itu masih belum dijelaskan. Amerika Syarikat masih lokasi utama penampakan UAP. Jadi tidak pelik jiran terdekatnya turut memerhati langit. Kanada telah lama menyiasat UAP secara senyap, hampir sama lamanya dengan Amerika Syarikat. Siasatan utamanya bermula pada 1950-an, namun kebanyakannya kekal sulit hingga 2025. Pada tahun itu, kerajaan Kanada mendedahkan usahanya kepada umum melalui projek Sky Canada yang diketuai pejabat penasihat sains utama. Penubuhan itu bukan hanya tentang ketelusan, tetapi juga mengkaji semula data lama, mengemaskini amalan siasatan dan menggunakan alat saintifik terkini untuk mengkaji penemuan UAP di seluruh negara. Rakyat Kanada buat pertama kalinya dapat melihat bagaimana kerajaan mereka menangani misteri ini dan apa yang mereka pelajari dari langit. Penemuan UAP terkini di North York, Ontario pada 2014 melibatkan beberapa saksi melihat deretan cahaya berkelip menyerong di langit. Kanada serius tentang fenomena ini. Projek Sky Canada bukan hanya mendedahkan laporan lama tetapi juga membina sistem. Matlamatnya ialah mengumpul laporan, mewujudkan rangkaian rasmi dan membina teori dari data sebenar. Pendekatan saintifik ini diambil kerana kebanyakan kawasan di Kanada berpenduduk jarang, berbeza dengan Amerika Syarikat. Pengasingan itu menyebabkan kawasan tertentu berpotensi terdedah kepada pencerobohan, sama ada dari bumi atau luar angkasa. Ini membantu menjelaskan mengapa begitu banyak negara melabur lebih banyak dalam penyelidikan UAP walaupun mereka tidak pernah mengesahkan kewujudan makhluk asing. Memantau ruang udara adalah soal keselamatan negara yang jelas, dan Kanada memastikan tiada anomali yang terlepas pandang. Terdapat satu lokasi tumpuan baharu untuk penampakan UAP dalam beberapa tahun kebelakangan ini, iaitu ruang udara Jepun. Pemerhati makhluk asing telah melihat berbola aneh meluncur di langit dan ini bukan kali pertama. Pada 1970-an, dua budak lelaki mendakwa bertemu makhluk asing. Penampakan paling terkenal di Jepun. Penampakan terbaru lebih fokus pada objek yang berkelakuan berbeza dari kapal terbang atau bintang dan sangat mirip dengan yang di Amerika Syarikat. Penampakan ini tidak mungkin dirahsiakan lagi. Kini bukan hanya bidang ahli teori konspirasi atau peminat sains fiksyen. Semakin ramai dan banyak negara mengakui penampakan UAP makin kerap. Malah ada yang mengaku tiada jawapan. Apa maksudnya untuk manusia? Terdapat satu persepakatan yang semakin berkembang bahawa sesuatu memang wujud di luar sana dan kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenainya. Orang yang berdekat-dekat mencari jawapan kini rasa terbukti benar. Ramai pula memerhati langit menanti perkembangan besar seterusnya. Tetapi ini menimbulkan satu persoalan yang menakutkan. Adakah kerajaan menyembunyikan kebenaran untuk melindungi kita atau mereka sebenarnya tidak berkuasa? Jika memang ada makhluk asing di luar sana, ia akan menjadi salah satu peristiwa berita terbesar yang pernah disaksikan dunia. Ia akan mengubah cara kita melihat dunia dan segala yang ada di dalamnya. Ia juga akan menimbulkan beberapa kemungkinan yang menakutkan. Kehidupan berkemungkinan besar tiada di sistem suria kerana permukaan planet lain sangat tidak mesra. Ini bermakna jika makhluk asing pernah melawat, mereka datang dari tempat sangat jauh dan nasib kita di tangan mereka. Jika makhluk asing boleh melawat bumi dari sistem suria lain, teknologi mereka berkemungkinan jauh lebih maju dan kita tiada peluang melawan. Ia bukan perang antara bintang. Lebih seperti ekspedisi memancing dan kita adalah ikan. Inilah mungkin sebab utama kerajaan menutup perkara ini. Kehadiran makhluk asing boleh menyebabkan kejatuhan masyarakat. Kita sudah lihat reaksi orang ramai terhadap serangan pengganas atau pandemik. Sikap cepat menyalahkan, menimbun bekalan dan timbul teori konspirasi, merosakkan struktur sosial bertahun-tahun. Kontroversi yang timbul jika makhluk asing disahkan boleh menenggelamkan semua itu, bukan saja antara rakyat, malah boleh mengakibatkan kekacauan antara negara. David Grush mendakwa Amerika Syarikat memiliki makhluk asing dan kapal angkasa mereka.
menyebabkan ramai berspekulasi. Ini boleh mencetuskan satu jenis perlumbaan senjata yang dunia tidak pernah lihat sebelum ini. Negara-negara pesaing mungkin akan cuba untuk melakukan kejuruteraan balikan terhadap teknologi makhluk asing bagi memenangi persaingan untuk mendapatkan senjata super yang seterusnya. Namun ada teori kedua yang lebih menakutkan daripada konspirasi global. Bagaimana jika kerajaan bukan sembunyikan kebenaran kerana ada kawalan, tapi kerana tiada kawalan langsung? Jika ini sebenarnya adalah makhluk asing yang datang melawat ke langit bumi, itu bermakna satu entiti cerdas yang tidak diketahui beroperasi di negara berdaulat tanpa hukuman. Mungkin kumpul maklumat risikan. Kerajaan boleh menjejak UAP, mereka boleh mengkajinya, tetapi untuk memahami apa yang mereka mahukan, itu adalah cabaran yang sangat berbeza. Jika ada usaha menutup perkara ini, mereka mungkin tidak dapat menyembunyikannya untuk tempoh yang lama. Tiada siapa pasti fail. Apa akan didedahkan pentadbiran Trump selepas temu bual Obama? Namun, apa sahaja yang didedahkan pasti akan diteliti semua pihak. Selepas 80 tahun membisu, tirai kerahsiaan akhirnya tersingkap. Sejak nahas Roswell 1947 yang terkenal itu, Kerajaan Amerika Syarikat mengumpul semua bukti mengenai UAP. Ini termasuk projek penyelidikan terkenal seperti The Blue Book. Walaupun program itu tamat pada 1969, penyiasatan berterusan selama beberapa dekad. Penampakan dan pertemuan baru berlaku secara senyap, tanpa pengetahuan umum. Sehingga sesuatu berlaku yang mengubah segalanya. Pada 2017, kerajaan melabur $22 juta dalam program baharu mengenalpasti ancaman aeroangkasa. Ini membawa perubahan besar dalam persepsi UAP oleh kerajaan dan orang ramai. Tidak lagi perkara ini dianggap sebagai sejenis fiction science, tetapi sebagai ancaman keselamatan negara yang mendesak. Buat pertama kalinya, kerajaan menganggapnya bukan sebagai satu konspirasi, tetapi sebagai sesuatu yang nyata. Mereka juga mahukan jawapan. Pada 2023, berlaku perubahan besar dengan Akta Pendedahan Fenomena Anomali Tidak Dikenal Pasti. Ini pindaan Akta Kebenaran Pertahanan Negara 2024. Buat pertama kali, satu sistem diwujudkan untuk menyah klasifikasikan rekod kerajaan berkaitan penampakan UAP serta penemuan hipotetikal teknologi atau spesimen biologi makhluk asing. Undang-undang bipartisan ini memberi harapan, tetapi mungkin tidak memuaskan semua pihak. Kita kini diambang pendedahan terbesar dalam sejarah penyelidikan UAP. Tetapi jika pendedahan itu tidak memenuhi jangkaan sesetengah orang, mereka mungkin akan mendakwa bahawa kerajaan masih menyembunyikan sesuatu daripada kita. Lagipun, jika kerajaan telah menyimpan rahsia selama ini atas nama keselamatan negara, mereka boleh dengan mudah terus berbuat demikian. Jadi perjuangan ini mungkin akan berterusan, tidak kira apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan Amerika Syarikat dan dunia telah mengkaji UAP lebih 50 tahun, mewujudkan kerahsiaan yang menimbulkan kecurigaan orang ramai. Buat pertama kali, mereka mula beralih ke ketelusan. Namun, bila orang yakin ada konspirasi, sukar untuk ubah kepercayaan itu. Tidak kira berapa banyak kerajaan dedahkan tentang makhluk asing atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan, sikap skeptikal tetap ada. Orang ramai akan sentiasa mengesyaki ada sesuatu yang disembunyikan, dan mereka akan terus membuat spekulasi. Mereka akan terus menyiasat dan selalunya mereka mencari di tempat yang salah, memburu bayang-bayang, sedangkan kisah sebenar sedang berlaku secara senyap di tempat lain. Dan mungkin itulah yang kerajaan mahukan, kerana satu-satunya perkara yang lebih baik daripada menyembunyikan sesuatu daripada orang ramai ialah memberi mereka sesuatu yang lain untuk dilihat. Kerajaan juga sedang mencari rahsia yang jauh di luar atmosfera bumi. Tonton, NASA baru temui sesuatu menakutkan di pinggir sistem suria untuk butiran lanjut. Atau tonton video ini.